Okey lah. Kunci. Ini kereta ada immobilizer chip. So sekarang ini nyala, tak boleh start. Okay, kena buat program nanti. Okay, off. Masuk. Kunci kedua masuk. Kunci pertama. Okey, kereta sudah hidup. Kita cek kunci yang lain ni. Kita cek ini. Padam. Start. Okey, tadi mungkin agak rasa pelik kan. Mengapa tingkap dia akan turun. Kita pusing pergi lock punya position, dia akan naik. Kalau kita buka dengan sini, dia akan turun. Okey, siap.